Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nak ayak konsepmu nih. Sekarang ni aku tak pakai ada pelapik botol sabun tu. Tak pakai ada pelapik botol sabun, aku pakai getah. Special getah ni. Special getah ni kerah molek nampak tu. Sebelum ni selepas aku tak pakai botol sabun, pakai getah ni lembek. Lembut. Sekarang ni aku dah jumpa getah ni. Getah ni tahan lama ni, tahan panas, tahan lama ha. Kerah cantik, tebal. Aku tak pakai dah pelapik botol sabun tu. Nih, dia macam ni. Tengok kat motor aku ni. Tengok ni. Dia kerah ngam-ngam dia dekat sini. Ngam-ngam. Dia tak rapat sangat. Tapi dia ngam-ngam situ, maknanya kalau tak nak basuh kan, kita boleh hulur tangan macam tu je untuk cuci. Nampak tu. Tak aku cuci ya. Cuci pakai tangan je, berkilat dah. Tu dia. Semak. Handsome. Lagi satu aku nak beritahu, specialnya bracket aku ni, kedudukan dia tinggi. Special bracket aku ni, kedudukan dia kan. Ni dengan tayar ni tinggi. Lepas tu dia bukan turun daripada sini. Dia ekor ni duduk di atas ni. Atas sama dengan signal ni kalau kita tengok. Ekor ni duduk di atas, bukan duduk di bawah. Duduk di bawah nampak tak apa cantik sangat. Ini duduk di atas. Sebab tu dia nampak lawa. Nampak handsome. Kalau tengok di belakang macam tu. Kedudukan dia tu tinggi, tahu tak? Dan dia terkeluar ke belakang. Panjang aku punya ekor ni, sepanjang sikit. Gitu. Dia lebih daripada lampu ni. Semak kan? Ni baru semak. Okey, terima kasih.